Okey, sekarang kita pergi kepada Doppler effect bagi moving observer. Okey, sebagai contoh kan kita ada kat sini animation nombor 2 ni. Okey, sekarang kita sebagai pendengar mendekati sumber. Okey, kata ni siren ambulans yang sedang parking kan, ambulans parking. Okey, kita tengok bahawa apabila kita melalui bahagian sini, kita reset, kita tengok Okey, pause. Okay. So kita akan dapati bahawa gelombang peak ini kita akan menerima peak tu lebih cepat kan berbanding kalau kita duduk berdiri. Okay, lebih cepat kita mendengar, kita mendapat peak tu. Kalau itu maksudnya frekuensi yang kita dengar tu ialah frekuensi yang lebih tinggi sebab kita lebih kerap menerima peak gelombang, puncak gelombang tu. Okey, itu kalau kita mendekati. Kalau kita menjauhi pula, kita semakin lambat menerima peak tu. Okay, lambat menerima peak iaitu kita akan mendapat frekuensi yang rendah. Okay, reset. So, dalam keadaan ini, frekuensi tinggi, high pitch. Kemudian, apabila dia melepasi bunyi, ini bunyi, sumber bunyi. Apabila kita melepasi bunyi, kita akan dapati frekuensi rendah. Okay, macam tu. Okay, so kita analisis bagaimana kita mendapatkannya. Okay, so kita ada sumber, dan sumber ini memancarkan gelombang kan. Okay, gelombang satu, puncak gelombang mana yang ini dulu baru yang ni kan. Okay, dia yang ini ke depan dulu baru ini kedua. Okay, lepas tu panjang gelombang dia ialah lambda. Itu normal kita tahu itu ialah panjang gelombang dia. Okey, lepas tu dia bergerak dengan halaju bunyi. Kita tahu kan halaju bunyi, the sound. Okey, ini kita bergerak ke arah sumber. Okey, kita bergerak dengan halaju V observer. Observer. Maknanya sekarang kita mendekati sumber. Sumber ni tak bergerak. Okey, maka gelombang yang kita terima kan, kalau kita berdiri diam je, gelombang dia bergerak dengan halaju bunyi. Oleh sebab kita bergerak ke arah gelombang itu, jadi seolah-olah gelombang yang kita dengar itu halaju dia lebih tinggi. Ini halaju gelombang yang baru. Okey, maknanya dia tak bergerak, dia halaju dia maintain je. Okay. Tapi sebab kita bergerak ke arah dia, seolah-olah gelombang itu lebih laju. Okay. Gelombang itu ialah V sound campur dengan V observer. Tapi gelombang bunyi itu mempunyai halaju efek dia, halaju dia kelihatan seolah-olah lebih tinggi. Iaitu hasil tambah halaju asal campur dengan halaju. So macam ni lah, macam kalau kita katalah ini kereta kan. Okay, ini kita. Kereta ni bergerak ke kita. Kan? Kalau dia bergerak dengan kita, kita pula bergerak dengan dia. Jadi seolah-olah macam kereta tu halaju dia lebih tinggi. Macam tu Okey. So kita akan dapati bahawa ni halaju gelombang ni yang ketara ialah halaju bunyi campur dengan halaju kita. Okey. Dan kita ada halaju ini pula. Okey. Sama dengan halaju bunyi itu sama dengan frekuensi yang kita dengar kan, kali dengan lambda. So lambda ni maintain je. Okey, dia punya ni jarak di antara ni maintain. Maknanya so dia akan bergerak dengan lambda yang sama lah. Jadi frekuensi yang kita dengar ialah frekuensi prime. Frekuensi yang kita dengar. Kita dengar frekuensi prime. Ni frekuensi sumber. Okey, frekuensi prime ni. Okey. Okey, kalau kita susun balik, kita susun F prime sama dengan V prime bahagi dengan lambda. Iaitu, kita masukkan dalam persamaan ni, V sound tambah V observer bahagi dengan lambda. Okey. Okey. So, macam tu kan? Okey. So, V sound ni sendiri, V sound ni sama dengan F lambda, iaitu lambda sama dengan V
sound bahagi dengan the frequency of the sound. Kita masukkanlah dalam ni. Okay, kita susun balik. V sound plus V observer. Lambda ni ialah V sound bahagi dengan frekuensi. Kita tonggingkan frekuensi ni naik atas. Kan? Kita akan dapat V sound, V observer, V sound kalikan dengan frekuensi asal. Okey, kita tulis mula. Okey, frekuensi baru sambangan frekuensi ni. Okey, kita mudahkan lagi. VS ni ialah 1 plus V observer bagi dengan V sound. Okey, so ini ialah untuk pendengar, observer yang mendekati sumber. Okey, so macam mana pula untuk okey, so kita tengok kat sini kan, kalau dia mendekati sumber, ni 1 plus something kan. Ini bermaksud kalau kita mendekati sumber, frekuensi yang kita dengar kan akan meningkat. Okey, kalau kita ni source, kita mendekati dia dengan laju VO kan, dan ni V sound. Okey, kalau kita mendekati dia, frekuensi yang kita akan terima akan tinggi. Okey, tapi kalau macam mana pula kalau case yang kedua, iaitu case di mana sumber dengan V sound kita menjauhi dia. Macam mana dengan frekuensi yang kita dengar? Frekuensi yang kita dengar mestilah kurang kan. Jadi kita boleh ubah sesuai frekuensi yang ini. Kalau kita menjauhi, kita ambil V prime sama dengan 1 tolak. Maknanya berkurangan. Okey. Faktor yang berkurangan kali dengan frekuensi asal. Ni frekuensi asal dia. Kan dia berkurang. So plus dengan minus. Okey. Okey. So jadi kita ada case. Kita ada 4 case sebenarnya. Case pertama, okey, sumber mendekati observer. Case kedua, sumber menjauhi observer. Okey. So, apa beza dia? Yang ini, frekuensi yang ini tinggi, frekuensi yang ini rendah, frekuensi yang kita dengar. Okey, case ketiga, ini sumber ni duduk diam. Orang ni, observer, mendekati sumber. So, kat sini frekuensi akan tinggi. Frekuensi yang orang kita dengar. Okey, yang keempat, source tidak bergerak, tetapi orang ni menjauhi. So, yang ini prime dia akan berkurang. Okey, ada 4. Ada 4 case. Jadi, sampai 4 lah formula yang kita kena ingat. Tapi kita ada satu formula yang menggabungkan keempat-empat ni semua, iaitu satu formula utama. Kalau kita ingat ni, semua case ni kita boleh dapat. Okey, VF prime bersamaan dengan frekuensi asal bunyi kali dengan V laju sumber campur tolak laju observer bahagi dengan V okey, saya silap, ini bukannya bukan source, ini sound. Okey, ini laju bunyi source, sound velocity. Ini minus plus dengan V source. Okey, macam ni. Okey, ingat laju F prime, frekuensi yang didengari kali dengan frekuensi asal. Frekuensi asal ni, frekuensi asal bunyi. V sound sama dengan V observer. Ni observer, ni C observer, ini C source. Okey, ni bunyi, laju bunyi bunyi sound velocity. Okey, so sebagai contoh kita nak gunakan, kita nak aplikasikan rumus ini untuk case yang pertama. Case yang pertama, kita F prime sama dengan F kali dengan, okey, V sound. Okey, lepas tu observer ni dia kosong. Okay, observer ni tak bergerak.
Jadi kita biarkan tambah plus minus apa memang tak adalah kalau memang tambah tolak kosong kosong kan. Okey, sama dengan VS. Okey, VS adalah Vsauce. Okey, Vsauce. Okey, Vsauce. Okey, sekarang ni kita nak tahu positif ke negatif. Okay, mana yang lebih, kita tengok logik apabila dia mendekati maka frekuensi dia tinggi. So untuk mendapatkan frekuensi yang tinggi, yang bawah ni mesti rendah. Okey. Bawah ni mesti rendah, iaitu dia mesti negatif. Okay, kalau positif dia frekuensi dia tinggi. Frekuensi kalau positif dan ni tinggi, frekuensi dia akan rendah, jadi dia tak boleh lah. Okey. Yang kedua pula sama juga, kes yang kedua ialah V sama F. V sound macam bahagi dengan V apa tu, V sound plus V source, macam tu kan. Okay. Itu kalau dia source ni away. Okay, dia ialah macam tu. Okay. So macam mana pula untuk case yang ketiga? Case yang ketiga ialah F prime sama dengan F asal. Okay. Kita tengok V sound ni macam biasa, V sound. Okay. Tambah tolak, kita tak tahu lagi. Dia ada observer bahagi dengan V sound sahaja. Sebab source yang ni kosong. Dia tak bergerak, stationary. Tak bergerak. Okay. Kita nak tahu positif ke negatif. Okay, so kalau dia mendekati, maka frekuensi dia kena tinggi kan. So untuk mendapatkan frekuensi tinggi yang atas ni mesti positif. Mesti nilai dia besar kan, sebab dia bergadar terus. Okay. Dan nombor 4, F prime sama dengan F. Ni sama, V sound, V observer. Okay, kalau ni positif, ni pun negatif. Jadi kita boleh gunakan persamaan ini untuk mendapatkan keempat-empat persamaan ini. Okey, sekian.